So sis, sebab sis berhijab sepanjang hari kan, lepas tu duduk dekat bakery, tempat panas sikit kan. Okay, jadi kalau nak rambut wangi sepanjang hari, sebenarnya awak boleh pakaikan Hemis ni tau. So Hemis ni bukan saja dia ada bau perfume yang wangi, tapi dalam masa yang sama dia ada juga dalam keratin. Keratin ni dia boleh protect juga you punya rambut. Cara pakai ni senang je. Sebelum you nak pakai tudung kan, so you hanya spray saja di kawasan rambut awak macam ni. And then kita boleh bagi dia kering sikit, macam tu kan. So bila dia dah kering sikit dalam 1 minit, baru awak terus pakai tudung. So ni boleh juga kekalkan rambut kita bau fresh, tak cepat berminyak. And then keratin tu actually bagus untuk rambut tau. Alright? Okay, so awak dah ready nak tengok awak punya before after macam mana? Dah ready. Dah ready ya? Dah ready. Confirm Yes. Okay, so ni awak punya sebelum. Saya tunjuk dulu before. Okay, tadi before. Okay, ready? 1, 2 and 3. Wah, rasa ketara lah. Okay, so dia betul-betul bersih dekat area-area kulit kepala awak. So, awak rasa macam mana perasaan? Rasa happy sangat perubahan ni. Saya happy kan? So, walaupun dah bersih sekarang ni, tapi ada beberapa lagi benda yang awak kena buat bila awak balik rumah nanti tau. Okay. Yang pertama, awak punya shampoo habit mesti kena tukar dah. Okay, so awak tak boleh seminggu tau. Terlalu lama. Okay, yang kedua, okay, awak memang dah kena start invest pakai tonik juga sebab saya dah start perasan ada rambut halus. Yang ketiga, sebab awak ibu yang bekerja juga, so make sure pakai Hemis yang macam saya tunjuk tadi. Okay, so Hemis tu boleh kekalkan rambut awak fresh, wangi sepanjang hari. Okay, so 3 benda ni awak boleh buat tak? Boleh. Boleh, okay. Boleh. Boleh ya? Okay, so hopefully lepas ni sis dah tak perlu risau lagi pasal kulit kepala dan anak pun mungkin siap pegang, siap bau wanginya rambut mama, okay? Okay.